POO on air ni, terlupa nak sebut tu. POO on air aja handai moh le labun yuk yung. Saya nak baca pun mata tak pakai spek abun-abun sikit. Jadi eloklah abun dengan labun tu. Ramadan yang mulia ni ada banyak perkara yang kita kata Allah turunkan keberkatan khususnya di dalam satu malam, yang mana malam tu malam yang sangat membawa keberkatan kepada kita lah. Perempuan yang paling bagusnya di Syria ni solat sunat tarawih. Saya percaya di Jordan dan di Mesir pun begitulah. Sunat tarawih ni boleh katakan daripada malam pertama sampai terakhir penuh masjid sedekah. Orang Arab jamu makan memang hebat. Tak boleh nak awal lah. Kalah lah kita. Yang hebat lagi walaupun dia tak semayang pun, tapi mula buat sedekah. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sekarang ni bersama saya di dalam POO on air, yang mana saya Muhammad Hamdan bin Abdullah, bersama saya sekarang ni adalah seorang tokoh daripada POO lah, tokoh POO kita yang memang hebat lah di kalangan pensyarah-pensyarah POO ni. Buat masa sekarang ni, kalau di Jabatan Pengajian Am ni, insya-Allah lah beliau lah tokoh yang kita kata tak ada tolak bandingnya lagi. Tak kena tolak lagi. Ustaz Wan Muhammad Hafiz bin Wan Marsad. Ustaz lah. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Apa khabar Ustaz? Hari ni sihat lah? Alhamdulillah, sihat wal afiat. Ramadan Karim, yang mana dalam bulan yang mulia ni memang banyaklah no, kita punya Allah ganjarkan pahala, lipat gandakan pahala. Masya Allah, tabarakallah lah, memang banyak sungguh lah pahala-pahala yang akan kita peroleh dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Disebabkan dalam bulan Ramadan yang mulia ni ada banyak perkara yang kita kata Allah turunkan keberkatan khususnya di dalam satu malam, yang mana malam tu malam yang sangat membawa keberkatan kepada kita lah, iaitu dinamakan Lailatul Qadar. Sebab itulah pada hari ini, untuk makluman semualah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan, hari ini kita lebih nak POO on air ni, terlupa nak sebut tu. POO on air aja handai moh le labun yuk yung. Saya nak baca pun mata tak pakai spek abun-abun sikit. Jadi eloklah abun dengan labun tu. Kan? Jadi POO on air ni dia nak membicarakan kepada satu topik yang kita kata kita nak khusus kepada Lailatul Qadar, iaitu memburu Lailatul Qadar. Sedap sikit nama dia kan. Kalau kita letak Lailatul Qadar saja macam tak berapa nak menarik sangat. Kita buh nama memburu tu, jadilah kita sebagai seorang pemburu untuk malam Lailatul Qadar tu. Baik Ustaz, bagi memulakan bicara POO on air kita pada hari ini kan. Jadi saya nak memulakanlah dengan sebab melihat kepada latar belakang Ustaz. Biodata Ustaz tu, Ustaz belajar di Syria dengan di Mesir Ustaz kan. Banyak pengalaman di sana tu lah. Jadi eloknya sebagai halwa telinga yang pertama untuk pendengar kita pada hari ini lah. Jadi nak minta Ustaz ceritakan sedikit lah pengalaman Ustaz di Syria, dan kalau boleh dua-dua sekali lah dengan di Mesir sekali. Sila Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Dr. Hamdan kerana jemput saya lah sebagai panel podcast dan ni. Cuma sebelum saya jawab tentang pengalaman tu, tadi Dr. Hamdan dah kata saya sebagai tokoh yang tidak ada tolak bandingnya di JPA. Sebenarnya bukan. Memang tak pernah kena tolak. Selalu dikedepankan. Tak pernah selalu ditolak ke? Selalu ditolak ke depan. Perbandingan tak ada lah. Tak terbanding. Ada lagi orang yang hebat-hebat. Tapi antara yang hebat lah ni Ustaz lah. Tidak ada lah. Okay, baiklah, balik pada pengalaman menyambut Ramadan di Syria, di Mesir. Saya rasa Dr. Hamdan sendiri pun ada pengalaman lama di Jordan. Saya pun pernah ke Jordan juga. Lalu Jordan. Jadi di sana macam kita, macam biasalah, orang Arab ni kalau dalam Ramadan memang mereka ni sangat-sangat meraihkan sangat kedatangan Ramadan. Sangat-sangat Ramadan tu berbeza sangatlah sambutan Ramadan dengan tempat kita. Kalau kita ni lebih kepada hari raya. Kan, hari raya meriahlah kita dengan lampunya, dengan mercunya. Masyarakat Arab ni baik Syria, di Mesir, bahkan saya percaya di Jordan dan di seluruh tanah Arab, awal Ramadan tu mereka dah meriah dah. Pasal lampu apa semua meriah, bandar rumah basuh lah. Mercun tak bunyi pula mercun. Dia orang tak pakai mercun, pakai senapam tu. Lepas tu suasana ibadah memang nampak sangat. Terutama akhir-akhir Ramadan sangat-sangat hidup lah, lelaki, perempuan. Yang paling bagusnya di Syria ni solat sunat tarawih. Saya percaya di Jordan dan di Mesir pun begitulah. Sunat tarawih ni boleh katakan daripada malam pertama sampai terakhir penuh masjid. Yang ni yang berbeza dengan tempat kita lah. Tempat kita malam pertama boleh tahan lah. Minggu pertama, minggu kedua, masuk minggu hujung, kena gulung tikar dah. Tak banyak, tak ramai dah orang lagi lah. Itu beza dengan kita. Yang kedua, tabarru'at, sedekah. Orang Arab jamu makan memang hebat. Tak boleh nak awal lah, kalah lah kita. Yang hebat lagi walaupun dia tak semayang pun, tapi mula puasa sedekah, wow. Arab ni kan. Itulah bezanya Arab ni kan. Itulah sedikit sebanyak pengalaman lah. Tapi memang sangat berbeza di suasana di sana. Tak berbeza dengan tempat kita di sini. Walau bagaimanapun tempat kita pun bukanlah kata teruk sangat. Masih lagi menarik, mengikut budaya setempat lah, adat setempat. InsyaAllah masih lagi bagus di tempat kita ni. Dan saya nampak pun akhir-akhir ni kesedaran masyarakat pun semakin kuat dalam bab Ramadan ni. Dia sudut sedekah, dia sudut menghidupkan malam-malam Ramadan seperti Qiyamul Lail di 10 akhir. Boleh dikatakan seluruh masjid dan surau lah. Bukan di Ipoh sajalah, boleh katakan seluruh Malaysia lah. Hidup program-program macam ni kan. Alhamdulillah lah. Itulah sedikit sebanyak boleh kongsi. Saya rasa Dr. Hamdan lagi banyak pengalaman lah di Jordan. Alhamdulillah. Sebab saya tanya tu bukan apa, sebab Ustaz kan, sebab saya pun dah terlupa banyak lah. Kita dah tinggal zaman belajar masa degree tu kan, terlampau lama. Saya ingat last di sana tahun 97 kan. Bayangkan hampir 30 tahun kan. Kan 30 tahun lebih 97 saya baru sampai tu. Sampai Syria. Lama sangat. Tapi bila Ustaz cerita tadi kan, jadi dia mari balik lah dia punya kenangan-kenangan lama tu. Mana yang pengalaman Ustaz tu, sikit sebanyak dia ada juga dah. Sikit sebanyak pada diri saya lah. Apa lagi tentang perbezaan, salah satu perbezaan satu lagi, kalau kita tengok dengan Malaysia kan, antaranya satu lagi, tarawih di sana dia tidak ada salawat. Kan, tak ada salawat. Itu sebab tadi masa di awal saja bila nak sentuh salawat kan, kebetulan saja saya panjangkan awal mukadimah tadi itu kan. Atas sebab sebenarnya saja nak bagi perhatian kepada kita punya audien lah. Audien pun ada, tak ada, wallahu alam lah. Tentang salawat tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang dipanggil salawat Ibrahimiyah tu kan, yang selalu kita baca pada tayat akhir tu kan. Itu sebenarnya salawat ni, salawat itulah yang menjadi keutamaan di antara salawat-salawat yang ada pelbagai macam-macam. Ada salawat yang kita tengok sekarang ni kan, macam-macam salawat yang dah dilakukan dan dinyanyikan kan. Tetapi dalam semua salawat-salawat itu sebenarnya
selawat Ibrahimiyah itulah adalah merupakan selawat yang paling utama lah. Sebabnya pernah berlaku satu peristiwa dulu pada zaman Nabi SAW kan, Sallallahu alaihi wasallam. yang mana ketika turun ayat Al-Quran, macam mana Ustaz ayat Quran? Allahumma salli ala Muhammad, terlupa dah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kan. Yang mana Allah mengarahkan kepada semua orang Islam ni supaya berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW kan. Kemudian para sahabat pun tanya kepada Nabi, sebab bila diarahkan untuk diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi, bagaimanakah bentuk selawat Nabi itu kan. Jadi pada ketika itulah Nabi menunjuk ajarkan kepada para sahabat tentang selawat ni. Itulah dipanggil selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, seterusnya kita nak berbaliklah kepada tajuk kita lah. Tajuk asal kita tu tentang Ramadan, iaitu nak fokus kepada pemburuan kita. Kita bukan nak buru binatang di lautan tu, tapi kita nak buru satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar, ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita Malam Al-Qadar kan. Jadi bila disebut Malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar tu kan, jadi mungkin kebanyakan di kalangan kita ni dia selalu dengar Lailatul Qadar ni. Selalu sangat kan. Lailatul Qadar di sana di sini apa semua, hatta nama orang pun ada Lailatul Qadar. Jadi kita bukan nak buru yang tu lah. Yang kita nak buru Malam Al-Qadar tu, bukan yang si Minah yang bernama Lailatul Qadar tu ya. Ustaz ya. Takut Ustaz nanti buat definisi lagi silap cerita kan. Jadi nak minta Ustaz lah terangkan sikit pada rakan-rakan kita ataupun audien kita ni, yang dikatakan Lailatul Qadar tu sebentar lalu lah yang kata Lailatul Qadar tu macam mana kan, dan apa kelebihan yang ada ataupun ganjaran yang ada di dalam Lailatul Qadar, seperti mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, hatta hingga akhirul ayat kan. Jadi kalau boleh nak minta Ustaz inilah huraikan sikitlah berkenaan dengan definisi dan seterusnya kepada kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Malam Al-Qadar itu, seperti mana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam satu surah yang special kan. Surah tu khusus untuk Malam Al-Qadar. Sila Ustaz. Alhamdulillah. Itu Lailatul Qadar ni satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam bulan Ramadan. Ada surah Al-Qadar yang dibaca oleh Dr. Hamdan tadi. Allah Ta'ala ceritakan dalam surah itu satu malam yang sangat hebat, ganjaran yang sangat besar, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut ialah Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau dikira lebih kurang dalam 83 tahun lebih. 83 tahun. 83 tahun. Maknanya kelebihan pada malam itu, sekali kita beramal pada malam tu, kita diberi pahala seperti 83 tahun punya amalan. Kalau kita berzikirlah, kita bertahlil lah, kita kata la ilaha illallah sekali, pahala diberi itu seperti kita bertahlil la ilaha illallah tu selama 83 tahun. Masya-Allah. Banyak tu. Dan malam Lailatul Qadar ni pula dia bermula pada maghrib. Masuk maghrib tu, maghrib malam tu sampailah subuh esok. Jadi berapa banyak amalan kita boleh buat dalam tu. Kita berbuka puasa, sebelum buka puasa kita baca doa. Semua tu diberi pahala 83 tahun punya. 83 tahun punya amalan. Sebab itu dikata khairun min alfi syahr. Lebih daripada 83 tahun. Mungkin lebih lagi. Lebih baik. Mungkin lebih daripada 83 tahun. Lebih pada 1000 mungkin sampai 100 tahun. Boleh 100 tahun. Masya-Allah ya. Sebab nak banding umur kita ni, umur kita tak sampai. Umur kita lah, kalau kita kata adat umur mak Nabi Muhammad SAW ni, susahlah nak mencecah 100 ni. Kalau ada orang dia bagi 100 tu hebat lah. Kita ni belum tentu lagi lah. Puratanya 70, 80 lah. Ikut purata betul 63 lah. 63 lah. Ikut Nabi kan. Tapi kalau dah 83, 100 tahun dah punya pahala, Allah banyak tu. Banyak tu. Itu kalau sekali, kalau dah bertahun-tahun dapat itu qadar. Itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun memang sangat-sangat ambil berat tentang tu qadar ni. Sehingga diriwayatkan dalam beberapa hadis, banyak hadis, tiba saja malam akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan,
Nabi tak tidur di rumah. Dia akan beriktikaf di masjid. Bahkan dia akan kejut pula isteri-isteri dia, anak beranak dia, keluarga dia untuk bangkit untuk bangun sembahyang malam. Itulah Nabi begitu dia panggil ambil berat sangat tentang Lailatul Qadar ni. Padahal Nabi ni jamin syurga dah. Dia dosa pun tak ada dah. Tapi dia nak tunjuk pada umat dia begitu sekali pentingnya kita memburu Lailatul Qadar. Kerana ini adalah hadiah pemberian daripada Allah Ta'ala dan Nabi beriktikaf sepanjang malam. Sepanjang malam 10 akhir tu hanya berada di masjid. Bahkan dalam hadis kata Nabi ikat kain dia. Ikat kain ni makna tak bersama dengan isteri sepanjang 10 akhir Ramadan tu kan. Kejut lagi isteri, kejut anak cucu bangun untuk beribadah pada menghidupkan malam Lailatul Qadar ni. Itulah betapa pentingnya. Betapa pentingnya mencari Lailatul Qadar ni. Masya-Allah. Itu yang dikatakan kelebihan kehebatan malam Al-Qadar kan. Yang mana dalam 30 hari itu hanya satu malam sahaja yang ada di dalam ataupun yang disebutkan sebagai malam Al-Qadar kan. Malam Al-Qadar macam Ustaz sebut tadilah, macam mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Sayyidina Aisyah riwayatkan, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir kan. Maknanya Nabi SAW ni dia pada malam 10 terakhir tu dia yajtahid, dia bersungguh-sungguh, berusaha betul-betul untuk nak melaksanakan ibadah kepada Allah sehingga macam Ustaz sebut tadilah sampai dia 10 malam terakhir tu dia terus beriktikaf di masjid. Dia dah tak balik rumah dah. Iktikaf terus kat masjid kan, nak menampakkan kesungguhan Nabi kita Muhammad SAW nak memburu yang dikatakan pemburuan tadi tu kan, nak memburu malam Al-Qadar tu. Sebab tu saya teringat satu hadis Nabi SAW yang lain yang mana Nabi sebut taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan kan. Ini sebenarnya memburu Lailatul Qadar ni saya nak kaitkan dengan hadis Nabi ni lah. Yang kata taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan kan. Burulah ataupun carilah Lailatul Qadar tu pada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan kan. Jadi alhamdulillah apa yang Ustaz terangkan tadi, insya-Allah lah mudah-mudahan saya dan juga audien yang mendengar ni boleh faham lah yang dikatakan definisi Lailatul Qadar tu berserta dengan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam malam Al-Qadar yang telah pun kita kata dah pun adanya satu surah yang special yang dinamakan surah Al-Qadar kan. Sebab itulah kalau melihat pada keutamaan Al-Qadar ni kan, kelebihan-kelebihan ataupun keutamaan yang ada di dalam malam Al-Qadar tu ataupun di dalam surah Al-Qadar tu, yang pertama sekali kalau kita tengok, saya nak simpul sikit daripada yang Ustaz sebut tadi tu kan, yang mana dalam surah tu kan dia menyebutkan berkenaan dengan banyaklah tentang keutamaan. Satunya antaranya pada malam tu adanya satu malam yang special yang melebihi khairun min alfi syahr kan, melebihi daripada 1000 malam. Itulah antara keutamaan yang sangat hebat kan, bersamaan dengan 83 tahun. Jadi untuk yang seterusnya Ustaz kan, mungkin ada persoalan daripada rakan-rakan kita yang saya boleh rasa lah, bila kita nak memburu Lailatul Qadar ni kan, pastinya di situ kita memerlukan persediaan lah kan. Kalau kita terus nak pergi buru macam tu je, macam kita nak buru binatang kan, nak memburu tu mesti ada persediaan diri dulu kan. Kita kena ada nak panah dulu, siap dengan pedang kan, siap dengan kalau anjing ke apa kan, anjing buruan apa semua tu kan. Itu kita persediaan untuk nak memburu binatang di lautan tu. Tapi untuk kita nak memburu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ni, pastinya ada persediaan khas yang mungkin untuk kita boleh bersedia bagi menghadapi ataupun kita nak mencari malam Lailatul Qadar tu. Sila Ustaz. Apakah persediaan yang patut kita buat untuk dalam memburu Lailatul Qadar ni? Persediaan tu bukanlah pada apabila tiba malam akhir 10 akhir tu, masuk malam 21 tu, masa itulah kita nak buat persediaan, bukan. Persediaan tu macam doktor kata tadi, kalau nak berburu di rumah lagi sebelum turun berburu tu kita dah siap dah senjata-senjata, alat-alat pemburuan. Jadi samalah untuk memburu Lailatul Qadar ini, ulama kata persiapan itu, persediaan tu mesti dibuat di awal Ramadan lagi. Sekarang ni kita dah mula buat dah persediaan tu. Persediaan tu. Apakah persediaan tu? Antaranya banyak beribadah dah kita sekarang ni. Kita dah biasa bangun malam, tahajud malam. Di awal-awal Ramadan ni memanglah kita kena tahajud, bangun malam, banyak baca Quran,
nak berzikir banyak dan minta doa dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa ikhlaskan niat kita, bertaubat banyak-banyak, istighfar, minta doa dengan Allah supaya bertemukan dengan Lailatul Qadar. Apabila kita dah biasa bertahajud malam, biasa berzikir banyak malam-malam dah sebelum sahur tu, dah. Jadi apabila tiba malam akhir 10 akhir Ramadan, bermula malam ke-20 21 tu, kita dah biasa. Kita dah biasa buat. Tapi kalau tak biasa, itu susah sikitlah. Kalau biasa kita bangun malam-malam biasa ni, kita bangun pukul 5.30 baru bangun, takut-takut kita masuk Lailatul Qadar pun 10 akhir pun dah terbiasa begitu. Jadi rugilah masa tu kan. Tak mampu nak bangun. Tak mampu. Tapi kalau kita sekarang ni kita dah biasa bangun pukul 4.30 lah kita kata. Jadi insya-Allah latihan tadi ni jadi membiasakan kita untuk buru malam Lailatul Qadar tu dengan lebih hebat lagi lah. Kita nak bertahan sepanjang malam tu, nak tunggu subuh tu dengan amalan, dengan zikir, dengan apa. Itulah antara persediaan yang diletakkan oleh para ulama untuk kita memburu Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Itu persediaan memang nampak sangatlah. Kalau kita buat satu kejutan, maknanya 10 malam terakhir tu, malam masuk malam 21 baru kita nak buat persediaan kan. Maknanya kemungkinan besar silap tak jagalah. Tak jaga. Kalau kita kata 20 malam yang sebelum tu kita tak sahur pun tak bangun umpamanya ustaz kan. Tiba-tiba 10 malam terakhir tu kita nak bangun sahur. Mungkin boleh, mungkin tidak. Tapi banyak yang nampaknya tidaklah kot. Sebab dah terbiasa, terdidik dengan 20 hari yang lalu kan. Sebab itulah kita kata Ramadan kita ni sebenarnya dia adalah satu tapak ataupun satu madrasah, macam sekolah lah juga kan. Dipanggil madrasah Ramadan kan. Dia jadi macam satu pusat pendidikan, institusi pendidikan macam politeknik jugalah. Boleh juga ustaz kita namakan dia sebagai politeknik Ramadan. Boleh ke ustaz nah? Ya. Sebab kita di politeknik kan. Kalau di sekolah dia kata sekolah Ramadan kan. Baik, jadi ustaz, dengan masa yang tak berapa banyak yang kita ada baki lagi kan, saya nak tanyalah pada ustaz berkenaan dengan satu soalan yang terakhir lah. Mudah-mudahan memberi impak ataupun memberi kesan yang baik kepada pendengar yang mendengar kita punya on air kita pada hari ni, PO on air ni. Jadi untuk soalan terakhir ni ustaz kan, selepas daripada kita melakukan persediaan macam ustaz sebut tadi kan, persediaan yang mantap lah daripada bermula daripada satu Ramadan tu, kita dah kena bersedia dah. Barulah boleh kita masuk dalam kita kata 10 malam yang terakhir kan. Jadi apakah cabaran-cabaran yang boleh kita ataupun akan kita hadapi apabila masuk ke dalam 10 malam terakhir tu, tetapi melalui daripada persediaan kita yang kemah itulah, yang mantap dengan. Sila Ustaz. Antara cabaran yang biasa ditempuhi oleh masyarakat awam macam kita ni dalam memburu Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan ni ialah suasana hari raya. Orang Melayu lah, orang Melayu apabila dengar lagu raya dia mula agak lain sikit. Walaupun saya tu dah hebat dah 20 hari sebelum tu. Masuk je 2-3 hari akhir ada seminggu lagi nak raya. Yang ni yang agak suka sikit lah. Tapi tak semua, bukan semua orang macam tu. Tapi ada orang boleh terganggu dengan sebab nak buat persiapan raya. Jadi apabila nak buat persiapan raya dan mungkin siang hari tu banyak buat persiapan dan sebagainya, malam penat. Tergugat saya. Tergugat saya nak bangun. Jadi itu ada cabaran biasa dalam masyarakat kita. Tapi walau bagaimanapun, kalau persiapan kita tu bersungguh-sungguh dalam 20 hari sebelumnya dan ikhlas betul-betul kita mengharapkan nak cari Lailatul Qadar ni, insya-Allah Allah Taala akan bagi kita kekuatan. Bukanlah tak boleh buat persiapan raya, persiapan boleh buat, tak ada masalah. Tapi janganlah begitu sekali sampai satu tahap kita lupa sebenarnya pemburuan Lailatul Qadar kita ni, kita lupa. Sebab masalahnya kita tak tahu bila Lailatul Qadar ni. Kalau kita tahu malam semalam ke malam esok ke, senang. Kita tak tahu. Dan pastinya kita kena memburu Lailatul Qadar itu sampai ke malam raya. Bahkan di malam raya tu sekalipun kita kena beribadah lagi. Di samping persiapan raya, jangan lupa bertaubat, minta ampun dosa, kerana Ramadan ni dia datang tahun ni dan kita akan jumpa pula tahun depan. Tahun depan tu belum tentulah kita ada ke tak ada. Takut inilah Ramadan terakhir buat panjang kita. Pendek Panjang wallahu a'lam, kita tak tahu. Nampak muda ya. Walaupun nampak muda, kematian ni dia tak kira muda atau tua kan. Jadi itulah sebab sedikit banyak daripada saya, setakat yang saya tahulah. Mungkin orang lain doktor lebih maklum daripada saya lah. Itu saja, wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itulah sedikit sebanyak
pandangan ataupun kita kata satu perkara yang sangat berilmu lah yang kita peroleh pada hari ini daripada Al-Fadil Ustaz kita, Ustaz Wan Muhammad Hafiz bin Wan Mak Rejab ni, yang mana sebagai kesimpulan akhir daripada saya lah tentang Ramadan memburu Lailatul Qadar ini kan. Jadi apa yang saya nak simpulkan daripada Ustaz tadi lah, cakapan daripada Ustaz tadi berkenaan dengan definisi, berkenaan dengan kelebihan-kelebihan, ganjaran-ganjaran yang ada di dalam malam Al-Qadar itu, sampailah kepada persediaan kita nak melaksanakan malam Al-Qadar. Ustaz kata mesti bersedia daripada hari pertama Ramadan sampailah kepada 20 Ramadan tu, barulah kita masuk ke dalam 10 malam terakhir untuk nak memburu Lailatul Qadar itu. InsyaAllah kita dipenuhi dengan satu stamina lah, kita ada satu kekuatan dalam diri kita, kita boleh membentuk diri kita dengan lebih semangat dan lebih iltizam, dengan azam yang lebih mantap lah untuk kita berada di dalam malam 10 malam terakhir tu insya-Allah. Dan dengan podcast yang ada pada hari ini, PUO on air ini dapat memberi manfaat kepada semua, kepada para pendengar semua. Mudah-mudahan dan kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan malam Al-Qadar pada tahun ini kita sama-sama dapat merebutnya dan dapat dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Ramadan pada kali ini. Insya-Allah lah kita sama berdoa, kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.